Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemput-jemput lah. Okey, pada entry video kali ini berkenaan dengan pembayaran untuk isi rumah, warga emas dan golongan bujang. Okey, di mana ia akan disalurkan. Dan dalam video kali ini, admin nak bagi tahu amount yang bakal diterima oleh untuk ketiga-tiga kategori tadi pada 15 hari bulan nanti. Jom kita mulakan. Kita pergi kepada kategori pertama, iaitu kategori isi rumah. Okey, isi rumah merupakan antara penerima paling ramai untuk bantuan ini yang dibayar mengikut fasanya. Okey, dengan tambahan amount yang telah dinyatakan, ia telah menjadi RM1,100 amount keseluruhan dan jumlah keseluruhan adalah kata orang telah ditambahlah daripada 950 menjadi 1,100. Okey, dan untuk fasa yang kedua nanti amount yang akan diterima oleh golongan isi rumah adalah sebanyak RM392. Syabas Tanah Amin ucapkan kepada golongan isi rumah yang mendapat pembayaran SKAS ini. Okey, isi rumah dapat 392 selepas ditambah dengan amount baru ada sedikit penambahan. Okey, dan untuk golongan yang seterusnya iaitu golongan warga emas daripada RM500 ia ditambah menjadi RM600. Fasa 1 telah pun dibayar, settle, dan pada fasa 2 nanti setelah dicampurkan dengan tambahan ia menjadi RM600. Okey, maka untuk fasa 2 SKS untuk warga emas akan dibayar sebanyak RM217. Syabas dan tahniah untuk warga emas. Dan yang seterusnya untuk golongan bujang, yang mana golongan bujang tidak dipinggirkan dalam SKS ini. Jadi syabas dan tahniah juga untuk golongan bujang. Ada pun ia bukan untuk semua golongan bujang lah. Bujang Semenanjung tidak terlibat. Okey, dengan amount asal RM300 telah ditambah amount baru RM75 dan dah ditolak dengan pembayaran fasa 1. Maka untuk fasa 2 nanti golongan bujang akan menerima sebanyak RM137.50. Itu amount untuk golongan bujang. Jadi syabas dan tahniah untuk ketiga-tiga kategori ini, isi rumah, warga emas dan juga golongan bujang. Pembayaran bantuan sumbangan keperluan asas Sarawak ini, SKS ni, merupakan pembayaran untuk rakyat negeri Sarawak sahaja. Dengan tujuannya untuk membantu meringankan beban rakyat negeri Sarawak ni dalam membeli keperluan harian, keperluan dapur dan sebagainya. Dan apa yang kita faham, SKS ni skopnya lebih meluas, banyak barang boleh dibeli. Dia lebih, barangannya lebih banyak berbanding dengan sumbangan asal rahmah. Dan ia bakal memanfaatkan ramai orang di Sarawak, yang mana penerimanya diambil data mereka ni daripada data penerima STR. Jadi secara tak langsung kita fahamlah yang mana penerima STR tinggal di Sarawak akan dapat pembayaran SKAS ini. Okey, yang mana ia akan dibayar pada 15 hari bulan Mei nanti. Okey, kaedah pembayaran adalah melalui SP Global, Sarawak Pay Global, iaitu satu aplikasi yang dibangunkan oleh pihak kerajaan negeri Sarawak untuk tujuan penyaluran bantuan. Ia bukan dalam bentuk tunai, tetapi dalam bentuk orang kata cashless lah. Cashless. Sama macam SARA lah. Cuma SARA menggunakan MyCard dan SKS ni menggunakan aplikasi SP Global. Jadi syabas dan tahniah, pembayaran akan mula disalurkan kepada penerima yang layak menerima ni pada tarikh 15 hari bulan Mei. Okey, dengan penambahan sekali lah yang telah dicampur-campurkan dan ditolak-tolakkan dengan yang dah dibayar, maka amount yang Amin sebut tadi dah amount yang akan diterima oleh penerima-penerima yang layak menerimanya. Jadi syabas dan tahniah Amin ucapkan kepada kesemua penerima yang layak menerima sumbangan keperluan asas Sarawak SKS yang akan mula dibayar pada 15 Mei, iaitu pembayaran SKS fasa yang kedua. Okey, semoga jelas dan manfaat apa yang Amin sampaikan dan dapat jadikan panduan. Okey, boleh guna nanti bermula 15, semak dekat mana nak semak? Semak di sarawak.gov.my. Okey, dekat sana semuanya ada berkenaan dengan SKS ni. Okey, tarikh yang rasmi telah pun dikeluarkan 15 Mei.
Semoga jelas. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.